bersama Sarah. Hari ini hari Isnin, kita mesti buat Sarah Cabar. Dan kita ada Daya Bakar. Yes. Siapa sebenarnya Daya Bakar ni? Saya sebenarnya seorang pengacara. Juga saya ada tulis lagu. Dan saya juga seorang penyanyi. Upcoming nak keluar dah lagu saya dengan Nomad. Berbakat. Tapi sekarang kita nak tahu bakat makeup lah. Ini yang takut ni. So hari-hari memang makeup lah Daya? Makeup, tapi makeup yang macam tak adalah professional. Makeup yang macam rasa diri sendiri. Okey lah tu. So Daya, kita buat apa ni? Sarah Cabar, dia kata Daya kita nak buat makeup challenge. Yes. Tanpa cermin. Ini semua adalah menjurus kepada benda yang sangat bahaya. Okay. Sebab ada cermin pun comot kot. Tak apa, kita comot sama-sama. Okay. Alright. So dia mula. Kita ada tisu. Kita ada barang-barang makeup dengan brush dan segalanya di sini. Okay. 3, 2, 1. Ini macam basuh muka, bukan pakai foundation. Betul sis. Kanan sikit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ni? Tak nampak ke ni? Kita tak main tipu. Dia ada cermin tapi kita lipat ke belakang. Betul. Daya pun sama. Dia ada cermin. Lipat. Daya tak tengok. Okay. Okay. Sarah. Bukan mata. Bukan mata. Mana mata aku? Dah gelak. Kau tu tak susah nak cari mata tu. And we're done. Dah siap. Tak tahu rupa apa. Apa rupa kita? Jom kita fokus. Ni kita tengok. Not bad sister. Alah ni jatuh bawah. Tak kening dia sebelah lain. Apa ni? Apa ni? Mata ni apa? Daya rasa Daya punya mata tak berjaya cover. Tapi Not bad kan? Eyeshadow kening semua. okey lah. Tak adalah macam teruk. Tak ada. Eyeshadow Daya okey. Okay, dah je kita balik. Dah balik. Kita balik terus macam ni. Kita dah boleh keluar dengan makeup yang macam ni. Ya, kita keluar jangan macam ni. Give 5. Yes. I bangga dengan you. Jadi korang tentukan siapa pemenang. Komen dekat bawah. And kalau nak cabar Sarah buat apa-apa lagi, komen juga kat bawah. Okay? Bagi dia cabaran yang susah sikit Yang lagi susah daripada ni. Makan kos Sarah Challenge yang pertama daripada Ajak.